Sampai siang tadi saya telefon kepada pegawai pejabat ketua pembangkang di parlimen, adakah ada surat daripada jabatan PM pada saya? Jawapannya tidak ada sebarang jawapan. Tapi insya-Allah kita akan reminder, kita akan hantar lagi kepada dia. Menunjukkan kita nak mencari satu jawapan, satu penyelesaian, tanggungjawab bersama. Kalau negara-negara demokrasi yang lain, kejadian seperti ini akan melibatkan semua pihak untuk mencari penyelesaian. Ini kenapa kita nak diketepikan? Kita wakil rakyat yang sah. Kita juga merasa bertanggungjawab, apalagi PAS sebuah pergerakan Islam. Kita kalah 9 kali pilihan raya. Tak ada kita niat, tak ada ingatan kita, tak ada cadangan kita, tak ada langkah yang kita buat untuk menukar strategi, untuk menukar pendekatan kita daripada pendekatan melalui pilihan raya pada menggunakan kekerasan. Kita tak pernah fikir benar-benar itu, dan kita tak pernah rancang benar-benar itu. Sebab kita yakin bahawa kita boleh mencapai kemenangan melalui pilihan raya bila rakyat sudah pun sadar dan cukup matang. InsyaAllah. Ini kita usahakan. Kita boleh tahan kalah, kita boleh menerima kekalahan dan kita tidak mengamuk. Tetapi UMNO tak boleh tahan menerima kekalahan. Sekali dia kalah, dia sudah mengamuk. Dia kalah tahun 69, dia kalah teruk. Sehingga bukan saja dia tidak boleh rampas Kelantan tahun 69, tapi dia hilang Pulau Pinang di tahun 69. Dia kalah banyak kursi di Kedah, dia kalah banyak kursi di Terengganu. Dia hanya memenangi 13 kursi saja di Terengganu daripada 24 kursi pada tahun itu. Akhirnya apa berlaku? Apa yang dibuat pada PAS? PAS jadi mangsa dia. Kekalahan dia, PAS dimangsakan, yaitu PAS diharamkan menggunakan lambang bulan bintang. Karena ada orang yang bekas pemimpin PAS masuk UMNO, khianat kepada PAS, mencadangkan kekuatan PAS kononnya terletak kepada pengaruh PAS, terletak pada bulan bintang. Bulan bintang mesti diharamkan. Haramlah bulan bintang. Kita pilih pula bulan penuh, lagi besar. Itu dia kalah tahun 69. Bukan kalah semua lagi, dia masih perintah pusat, tapi dia tak boleh tahan menerima kekalahan. Begitu juga bila dia kalah tahun 90 di Kelantan, dia tak boleh terima, UMNO tak boleh menerima kekalahan. Dia buat kacau macam-macam, dia cuba nak buat kekacauan, dia nak buat hura-hara. Dia panggil seorang muda keluarga di Raja, anak Raja di Kelantan, dia bawa pergi tengah padang, dia tabai jadi Raja baru. Orang tabai Raja dalam istana, UMNO tabai Raja dalam padang. Tapi nasib baik rakyat Kelantan faham. Rakyat Kelantan tak sokong kejah biru mereka. Tapi itulah gelagat UMNO, tindakan UMNO. Waktu kita perintah Kelantan tahun 77, berlakulah sedikit krisis PAS di Kelantan. Mereka mengambil kesempatan, UMNO mengambil kesempatan untuk membuat huru-hara, pura-pura huru-hara, bakar tayar buruk, ketai buruk, motoka buruk di Kota Baru untuk membolehkan Kelantan di isytihar darurat, untuk membolehkan, memudahkan mereka merampas Kelantan. Ini mereka buat. Mereka tak boleh tahan kekalahan. Kita alhamdulillah, kita kalah, kita boleh tahan sebab perjuangan kita berlandas Islam. Kita yakin pada qada dan qadar Allah. Apa yang berlaku kita terima, kita menang pun kita bersyukur, kita terima, kita tak menang pun kita bersabar, kita terima. Sebab kita yakin kepada takdir Allah. Mereka tak boleh terima takdir Allah. Baik itu bila mereka kalah tahun 99 yang lalu, pilihan yang lalu, mereka cari di mana kekuatan ampas. Mereka tak nak pancang, tak nak kaji di mana kelemahan mereka. Mereka nak kaji di mana kekuatan PAS. Adalah juga pengkhianat PAS yang masuk UMNO, cadangkan nama Islam mesti dibuang daripada PAS. Ini yang sedang mereka rancangkan sekarang. Mereka cuba mempengaruhi raja-raja Melayu untuk mendapat perkenaan raja-raja Melayu supaya buang perkataan Islam. Tapi alhamdulillah raja-raja Melayu sedar perkara ini. Raja-raja Melayu pun dah banyak kali terkenal dengan dia. Dia sedar ini soal politik, kami tak nak campur.
Dulu kamu kata kami tak boleh campur politik, raja-raja tak boleh campur politik, sekarang kamu nak minta kami campur politik. Kami tak nak campur politik. Sultan Perak bertitah mengatakan bahawa perkara itu janganlah mana-mana pihak menuding jari kepada pihak yang lain. Buatlah muzakarah, bincang elok-elok, cari penyelesaian. Maka tak dengar. Timbullah isu perpecahan. Nak jadikan perpecahan itu sebagai satu alasan untuk nak bertindak ke atas PAS. Sultan Perak kata, bincang, buat muzakarah. Sultan Pahang pun kata begitu juga. Buat muzakarah. Bincang. Kita pun nak menawarkan, kita bersedia untuk buat muzakarah. Ini kita panggil lagi, kita minta bukan saja PAS nak berjumpa, seluruh pimpinan BA Barisan Alternatif nak berjumpa dengan dia. Dia Perdana Menteri. Orang lain dia boleh berjumpa, kenapa dengan kita dia tak nak berjumpa? Bagaimana dia boleh jumpa dengan orang lain? Sama ada kumpulan-kumpulan dalam negeri kan, dalam negara kan, luar negara, semua dia boleh berjumpa, kenapa dia tak nak berjumpa dengan kita? Ini menunjukkan bahawa dia tidak mau mencari penyelesaian. Dalam parlimen dia kata, ini semua, dia kata berlaku ini semua orang buang anak dalam tung. Apa nama ni, anak murid hantar peluru pada cikgu. Semua ini dia kata kerana ada golongan yang menghasut rakyat benci pada kerajaan. Apa kena mengenal anak murid dengan rakyat? Hari itu bila berlaku gangsterisme, dia kata gangsterisme di sekolah-sekolah, anak murid bakar sekolah, dia kata ini kerana pembangkang menghasut. Bila kita tak dibenar masuk ke sekolah, arahan lisan, arahan bertulis kepada sekolah-sekolah, jangan benarkan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri dari pembangkang pergi ke sekolah. Tak benar. Bukan saja di negeri yang kita tak menang, di Terengganu, Wakil Rakyat Terengganu, Exco Terengganu tak dibenar untuk pergi ke sekolah bagi merasmikan Masyarakat Agung PIBG. Macam mana dia nak tuduh kita? Inilah dia. Inilah musibah yang menimpa negara kita. Dia kata, oh ini kerana ada hasutan, sehingga dia kata ada kanak-kanak tadika. Tadika bukan kita punya, dia kata tadika bukan kami, tadika hampa. Tadika bukan kami, tadika UMNO punya, Kemas punya. Dia kata sanggup anak-anak ini balik ke rumah, diasuh anak-anak ini balik ke rumah, tanya mak pak, mak semayang ke tak lagi, bapak semayang ke tak lagi. Itu bagi dia satu macam angkara yang besar. Padahal kita orang Islam ni, bila anak balik tanya kita, pak semayang tak lagi, abah semayang tak lagi, mak semayang tak lagi, kita seronok. Anak tahu dah anak ada kesedaran untuk sembahyang. Ini bagi dia, oh ini satu malapetaka besar. Hai. Cukup teruk. Tapi surat khabar tak siar yang tu, saya tengok hari tu orang UMNO pun terkejut bila dia buat contoh tu. Oh ini dia kata ini kerana PAS lah 30 tahun dah untuk menghasut rakyat. Kita berceramah di depan puluhan ribu, ahli kita hampir 800 ribu. Kalau kerana ucapan kita rakyat bertindak macam kumpulan Mu'unah bertindak di Greek Sao, tak jadilah peletak senjata dalam Kotayan. Kalau semua 800 ribu ahli PAS, sejuta lebih rakyat yang menyokong PAS, yang mendengar ucapan kita sepanjang 30 tahun, untuk melakukan keganasan, kenapa hanya 15 orang saja? Kenapa hanya 27 orang saja? Ini langsung tidak ada kaitan dan tidak ada logik. Kita telah bercakap mengenai dengan penyelewengan kerajaan, penyelewengan Barisan Nasional, UMNO dan sebelum itu Perikatan, puluhan tahun ya. Sejak pilihan raya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, isu penyelewengan, isu menolak Islam, isu mempersendakan hukum-hukum Allah, isu penyalahgunaan kuasa, isu nepotisme. Isu itu kita cakap tahun 90, 95, 86 kita bercakap tentang isu penyelewengan Perwaja, penyelewengan Bank Bumi Putra, macam-macam. Tapi rakyat masih mengundi mereka. Rakyat tak menerima kita juga. Pasal apa?
Bukannya benar kita yang cakap itu tak betul, tidak. Tapi kerana rakyat tak nampak